Jadi anak saya yang lawyer tu memang dia recommend partner. Okey, awak hari ni hari Isnin, ini adalah hari boleh. Alhamdulillah, hampir lebih kurang 2 hari lagi kita nak menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak. Hari ni saya tunjuk ke awak belakang Soul satu lagi wheelchair elektrik yang dibeli oleh cikgu kita. So nak tengok, jom kita tengok proses dia. Medical Pharmacy, pusat rehab terbesar Kelantan. Medical Pharmacy, pusat rehab terbesar Kelantan. Medical Pharmacy. Okey Kak, boleh tahu nama Kak dulu? Nama saya Cikgu Anjam. Cikgu. Saya panggil cikgu lah. Okey, cikgu. So cikgu berada duduk mana? Saya duduk Kampung Kucing, Jalan Bayam. Jalan Bayam. Okey, so boleh kita tahu tak macam mana cikgu boleh tahu pasal iMedical Pharmacy ada jual barang rehab ataupun wheelchair ni lah? Sebenarnya saya duk cari lama dah. Macam-macam cara dah. Sesuai nak saya pergi TikTok bahasa tu cari ni. Lepas tu one day saya lalu kot ni. Okey. Saya nak pergi test. Oh, belakang ni. Yang Yang saya tengok gambar dia tu di dekat LED. Oh, tengok kat iklan tu. Jadi saya tu, lepas tu saya tengok banyak ni wheelchair kan. Jadi bila anak saya balik, saya ajak mari selalu. Anak saya balik, anak saya duduk Kuantan. Oh, balik cuti ni? Balik ni hari ni saya ajak dia mari selalu. Pagi tak ada apa-apa. Okey, so untuk pendapat cikgu lah, ni untuk penambahbaikan daripada kami juga. Pendapat cikgu macam mana tentang iMedical Pharmacy punya barangan rehab, banyak ke, dan juga harga dia macam mana ke? Saya tak tahu sebab kalau Shopee murah lah. Pasal saya tengok lebih kurang sama ni dan RM1,500. Tapi saya tak berani dengan Shopee tu. Betul. Sebab lebih baik tempat yang gini. Betul lah, lagi bahagi gini bahagi besar ke? Gitu lah. So daripada segi barangnya pula, rehab di iMedical Pharmacy, pendapat cikgu? Okey, nampak okey banyak. Barang mudah dapat. Saya mari tiba-tiba ada selalu sana. Alhamdulillah. Satu so tanya, wheelchair ni untuk siapa cikgu? Saya. Untuk cikgu lah? Oh, untuk bergerak mudah lagi lah. Sebab gini, sebab saya jatuh bas hari tu. Oh, jatuh. Saya jatuh bas, lepas tu saya tak boleh jalan. Lepas tu saya ada buat ikhtiar macam-macam. Jadi lepas tu jatuh pula bila air. Tak boleh ni. Lepas tu satu hari saya pergi, tak boleh jalan jauh lah. Oh, jalan jauh jadi tak sakit. boleh. Jadi satu hari saya kena pergi USM. Saya kena pergi x-ray, saya kena pergi pak ubat semua. Tahu jalan 2 hari saya sakit. Oh, so untuk nak memudahkan pergerakan tu lah. Saya kata, cakap anak saya mana pun cari juga saya. Mudah untuk bergerak. Jadi anak saya yang lawyer tu memang dia recommend partner. Alhamdulillah. Terima kasih cikgu. Medical Pharmacy terbaik. Okey, alhamdulillah satu kita telefon Soul wheelchair elektrik. Terima kasih itu ucapkan kepada cikgu kita. Jadi kepada anda semua yang nak cari wheelchair elektrik, wheelchair biasa ke, nak cari katil hospital, nak cari barang-barangan rehab termurah dan terbanyak pilihan di Kelantan, hanya di mana? Di iMedical Pharmacy, pusat rehab terbesar di Kelantan. Soul Pharmacy, pusat rehab terbesar Kelantan.